hari Senin kami baru check out penginapan apa ni, homestay Jogja. Okay, kami bergerak pagi ni, abaikan Mamat sebelah. Kejap lagi dia dah jumpa. Siapakah dia? Tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat. Dia dah bawa sebuah perkampungan orang asli yang pernah ada tragedi tanah runtuh. Kampung tu ialah Kampung Sungai Ruil. Okay, jom. Inilah orangnya. Ini dia YouTuber ni. Kita ikut sini lah. Okey, jom. Aku banyak nak tanya. Ni dia YouTuber OA. Habis ni. Pengurus dalam grup tu. Jom, tengok. Tengok mana? Tak tengok dari atas Kampung Sungai Ruil, nampak? Jom. Kita terjah. Jom kita tengok Sungai Ruil. Itu berincang tadi. Yalah. Sanalah aku tadi. Berincang. Oh, itu tanah rata. Nampak lagi. Poseh bukan? Bukan Poseh. Sibun ini Potron. X70. Hebat dia. Kau orang sini tak tahu. Malam ni tapak dia sana. Okay, pasal malam area tu kita panggil Golden Hill lah situ. Golden Hill. Sepanjang jalan tu. Oh, macam tu ya. Dia start cuti sekolah tapi sekarang ni PKPP. Tak boleh pasal malam lagi. Situlah. Sepanjang jalan. Jadi sini kampung orang Sungai Ruil. Sungai Ruil Tapi bagi aku lah Kampung Sungai Ruil ni kampung orang asli termoden kat Cameron. Termoden ni. Kat bawah kan jalan ke Terisu ke Telanu ke macam ni lah. Perumahan dia tersusun lah cakap kan. Semenjak tragedi dia nampak tersusun lah. Runtuh dulu. Kerajaan negeri Pahang dia apa? Untukkan rumah lah untuk dia orang ni. Jadi inilah rumah dia. Kira kerajaan prihatin lah masa. Kerajaan negeri Pahang masa tu. Habis ni aktiviti dia orang lain sini ni lah. Bercucuk tanam, nampak kebun-kebun kan. Tu sayur dia orang lah tu kan. Sayur. Berapa penduduk ni? Tapi ni pun sebenarnya ada duduk kongsi-kongsi ni. Ya ke? Dia orang bukan layak apa satu keluarga satu rumah, ada yang terpaksa berkongsi. Tak dapat sepenuhnya. Dulu memang tapak lama dia. Tapak lama sini. Memang sini ke apa? Tapak lama di sini. Dia roboh macam mana dulu? Masa tu dia roboh balik lah, tapi tak, maksudnya tanah runtuh sebelah mana? Tak tahulah sebab dah. Dah macam ni kan? Dah jadi macam ni. Dia dah bentuk muka bumi. Muka bumi dah berubah dah. Tapi bukan nak ni lah. Sebab rugi juga dia orang kalau kau tengok sebelah sana kan tengok. Ada rumah atas kan. Tapi jalan tak ada. Tengok tu jalan tak ada tu. Yelah rumah ada jalan tak ada. Jalan dia tak komplit lah jalan tar tu kan. Macam mana? Tapi kosong banyak lagi tu boleh buat rumah.
Setahu aku rumah yang orang buat atas, rumah member aku atas bukit sana. Oh tu. Bumbung merah tu gereja, bumbung hijau tu rumah bapak dia. Oh. Pernah pergi tu. Oh pernah pergi situ lah. Habis lalu mana situ juga sana. Lalu tu patut tanah merah. Tu tak Oh. boleh naik kereta dah lah. Tu lah. Habis jalan kaki. Orang letak kereta bawah. Oh macam tu pula. Habis macam mana dia orang beli batu lori angkut? Hebat juga. Yang bawa tu pun member aku juga tu, bawa batu bata tu. Ya juga Tapi baru-baru ni tanah runtuh ni tak situ tengok. Oh. Jadi mana tanah runtuh baru-baru ni masa hujan lah. Tapi susahlah untuk orang kita macam baru ni ada yang sakit hospital kan. Sebab sini jam pasal malam. Jadi ambulan nak masuk kan sesak. Oh. Itu dia punya risiko. Oh. Kesian lah juga macam baru ni member lah juga kenal. Lambat sampai hospital sebab sesak masa tu dia pasal malam. Oh. Bukanlah sebab tu dia mati kan, dia meninggal, tapi melambatkan. Pasal malam tu bukan pasal malam tu kalau kau tengok ada dua jalan kan. Jalan utama yang kita merah tu kan. Situ pasal malam dia. Sebelah menjebelah. Oh. So dia orang terpaksa masuk kat sana. Kau nampak yang shop lot sana kan? Oh kena jalan sana. Dia orang kena masuk sana, keluar sini. Dan tu dia orang kena langkah daripada Kenapa situ. pasal malam tak? Sebenarnya pasal malam tadi dekat korang beli barang tadi, korang nampak? Dia sana kan dulu kan. Ya, yang ada bangunan baru tu. Situ pasal malam ni. Yelah. Tapi dah pindah sini dah. company LBS tu beli nak buat hotel, situ nak buat pavilion nanti, nak buat macam shopping mall. Terpaksa pindah sini. Kenapa dia tak sediakan memang high kan? Apa dekat jalan pula? Sini memang parking pun tak ada. Itulah susah tapi itulah Itulah tempat dia punya apa? risiko dia parking lah. Tapi dia. dia punya ni orang hadir tu. Iyalah kereta macam ni tapi boleh bercakap. Tu yang special dia ni. Baru hari ni aku bertemu dengan orangnya, Harry Potter. Batin YouTube. Segala batin ada kat sini. Okey, kami menuju nak minum. Datuk Nordin sabar. Kau tak jumpa dia lagi, aku dah jumpa. Sabar Datuk. Okey, kami singgah minum di area Tanah Rata bersama Harry Potter kita. Dia busy. Saya rasa problem situ kot. Kalau internet kita okey. Kita rumah lepak pesakit. Ni Minah dah kenyang, muka masam pula, tak nak senyum. Apalah dia ni. Oh, itu dia orang punya access point wifi tu. Puas betul bercuti puas. Tak puas. Kalau boleh esok nak balik Okey. tak puas. Duit dah habis dah. Lari semua. Perjalanan saya dah nak balik daripada Cameron. Di sini dekat saya melapak dulu kat tapak. Ini dia abang Isun kita. Bye bye, selamat menonton.